Penggunaan media massa juga boleh menyumbang impak positif kepada pengguna jika diurus dengan baik. Namun, jika ia digunakan secara berlebihan, ia bukan sahaja mampu menjejaskan diri sendiri, malahan ia boleh menjejaskan prestasi pelajaran ataupun pekerjaan. Nubu merupakan seorang pelajar IPTA tahun akhir. Nubu juga terjebak dengan godaan media sosial sehingga mengganggu urusan sehariannya sebagai pelajar. Cerita ini bermula pada satu malam di mana Nubu dilihat leka melayari TikTok sehingga mengabaikan tugasan penting yang perlu dihantar pada keesokan hari. Ya, Ibu. Adik dah set assignment. Besok kan kena hantar. Ya, Bu, tengah buat assignment ni. Tak apalah. Tapi janganlah lewat sangat ya. Macam best je nak buat lah. Eloknya, nak post lah video ni. Dah pukul 2. Assignment tak siap lagi ni. Kan Ibu dah pesan, jangan leka sangat main telefon tu. Tengok sekarang jam pukul berapa? Minta maaf Ibu, lepas ni adik tak buat lagi. Buat macam mana? Nasi pun dah jadi bubur. Dah, siapkan cepat-cepat. Lepas tu pergi tidur. Baik Ibu. Adik, ayah nak cakap sikit ni. Ayah tengok sejak 2 menjak ni kamu makin menjadi-jadi. Sibuk sangat dengan gadget. Ayah rasa banyak lagi assignment kamu tak siap. Rasanya boleh ikut atau masa tunjangan lebih cantik. Ya, adik tahu salah adik sebab adik leka sangat dengan gadget, dengan media sosial. Adik janji lepas ni adik takkan buat lagi. Nak bermedia sosial tu boleh adik. Tapi berpada-padalah. Janganlah sampai terabai. Adik pergi kerja, kesihatan adik. Boleh? Okay, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ayah sebab sudi nasihat ke adik. Adik janji lepas ni adik akan jadi lebih baik. Kelalaian Nubu telah menyebabkan tugasan yang dihantar ke pensyarah tidak memuaskan. Justru itu, Nubu dipanggil untuk berjumpa dengan pensyarah. Okey, saya dah proses awak kajian ni, boleh teruskan. Terima kasih Dr. Dah pergi dulu. Wait, Nubu, saya nak jumpa awak dulu sekejap. Saya tunggu ke? Tak apalah, awak pergi je dulu. Okay. Awak duduk. Ya, kenapa tu doktor? Saya nak cakap dengan assignment yang awak hantar baru-baru ni. Kenapa tu? Kenapa awak hantar tu cincai sangat? Maaf doktor. Sebab saya leka sangat. Saya tangguh. Itulah awak, saya dah bagi masa sebulan dah awak. Awak dengar tak? Awak dah lama sebulan lambat. Masuk kelas pun asyik main phone. Awak dah jadi hamba gadget je. Awak tengok apa yang awak bagi saya ni. Saya bagi awak 3 hari je. Saya nak betulkan semua ni balik. Kalau saya bagi peluang terakhir ni. Kalau awak hantar sekali lagi macam ni, saya fail ke awak. Awak dengar tak? Terima kasih doktor sebab bagi saya peluang untuk betulkan apa yang saya salah. Dah awak keluar. Saya tak nak awak. Minta maaf doktor.
Assalamualaikum doktor. Salam. Saya datang sini nak beritahu yang saya dah siapkan assignment yang doktor suruh betulkan itu. Ya ke? Ya. Dah. Okey. Okey, saya dah check. Next time jangan buat lagi apa ni. Okey, ingat masa depan waktu kena berhenti. Boleh kawan akhir ke? Terima kasih doktor sebab bagi saya peluang untuk betulkan assignment saya. Saya kena lupa ya doktor. Okey. Terima kasih. Kamu. Kesimpulannya, ketagihan media masa di era digital bukan sekadar isu peribadi, tetapi cabaran falsafah dan isu semasa yang amat besar. Secara falsafah, ia merosakkan kebebasan dan autonomi kita, di mana realiti yang dibina oleh algoritma menggantikan kebenaran. Isu semasa pula menunjukkan bahawa ianya menyumbang kepada kesihatan mental, penyebaran berita palsu dan perpecahan masyarakat. Untuk mengatasinya, kita perlu kembali kepada nilai etika dan rasional, seperti menggalakkan literasi digital kritikal agar era digital membawa manfaat kepada era manusia. Since the number